Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dekat tangan saya ni ada satu produk Coco Jar by Hasbella. Coco Jar daripada syarikat Hasbella, by Hasbella, yang mana wife saya beli daripada Shopee. Siapa yang nak beli Coco Jar sama dalam video ini, anda boleh check out link yang saya sertakan dalam video ataupun di dalam video description. Jadi untuk satu kotak ni, set ni dia bagi 5 bakul, bukan bakul, 5 unit ataupun 5 bekas Coco Jar yang masing-masing mempunyai variasi yang berbeza lah, campuran Coco Jar yang berlainan. Jadi anda boleh tengok dalam kotak ni, saya buka, anda boleh nampak 5 botol Coco Jar yang saiz dia medium lah kalau anda tengok. Kelima-lima ni mempunyai campuran yang berbeza dan anda boleh nampak stiker kat depan tu, dia akan tunjuk label dia punya perisa ataupun campuran Coco Jar. Ada 5 unit, 5 botol, dia panggil apa? Botol bekas lah kan. Dia punya bekas ni ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alright, beli 5 ni sebenarnya murah balik lah. Kita beli satu set ni memang lebih murah. Okay, jadi anda boleh tengok setiap set ni atau setiap bungkusan ataupun setiap Tupperware, okay, dia ada Coco Jar yang berlainan lah, campuran berlainan. Yang ni cereal donut choco, cereal donut coco, choco ke coco dan kat atas ni kita boleh nampak ada dia punya tarikh expired. Bekas, kalau anda tengok, bekas dia bagi saya agak berkualiti jugalah dengan harga yang berpatutan. Bekas berkualiti, siap dengan tarikh manufacture dan juga tarikh luput. Yang kedua ni Coco Jar cereal coco ball. Okey, anda tengok dia ada QR code NA Coco Jar. Yang mula-mula tu cereal donut choco. Yang kedua ni cereal coco ball. Coco ball ni mungkin dia besar sikit lah kot, dia punya choco atas tu kan. Tarikh expired pun sama kat atas tu, kalau tengok lambat lagi lah. Boleh makan, boleh simpan, boleh tahan lama juga tu. Wife saya beli pada September 2025. Kalau tengok tu sampai 2026 kan. Tahun depan boleh makan lagi. Yang ketiga ni cereal cookie crunch. Okay, cereal cookie crunch. Dan yang keempat cereal mini crunch. Yang ni mungkin dia dalam bentuk kecil-kecil lah, mini crunch kan. Yang kanan tu cereal mini crunch, yang kiri tadi cereal cookie crunch. Alright, dah ada berapa dah? 4 variasi kan. Jadi cereal mini crunch ni mungkin lebih kecil, nak pepak pun lagi mudah lah. Dan yang last sekali, variasi yang kelima. Yang kelima ni cereal apa? Cereal bubble rice. Cereal bubble rice. Bubble rice, beras, nasi macam berbuih-buih lah, nasi berbuih bubble rice. Okay, jadi ada 5 bungkus. Ada 5 Tupperware. Dalam satu bungkusan kotak ni ada 5 unit Tupperware kecil ni bekas Coco Jar. Jadi so far memang agak banyak lah. Ini kami boleh makan 6 orang. Boleh bagi-bagi, boleh rasa setiap 5 perisa tu masing-masing boleh rasa. Untuk anda yang berminat nak beli Coco Jar jenama Hasbella, ni by Hasbella NA ni, anda boleh check out link pembelian di dalam video description dan juga link di dalam video ini. So, sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.